Okay guys, kita nak pergi cari cermin lagi. Jom. Kedai Afkat besar ni. Cari lagi cermin. Ha. Aku suka macam ni sebab kita boleh pilih cermin. Mana cermin yang tak okey, kita pilih. Ada lagi, ada extra. So kita boleh pilih sampai kita puas hati lah. Betul tak? So ni keretanya Jazz GE Abarong. Kita dah fully convert ke Mugen GE8 RS. Okay, Mugen punya part. So ni dah siap cat. Apa semua aksesori semua kita dah sumbat. Dah semua dah masuk. Body je original Malaysia. Yang lain semua part daripada Japan. Kita convert masuk dalam. Kita nak start kereta ni untuk pasang cermin dia. Tugasan kita hari ni dekat S3 Garage kat bengkel Abang Hassan dekat area Taman U, kita nak pasang cermin keliling untuk kereta ni. Jazz GE Abarong. So kita nak pasang cermin depan. Cermin depan ni dia ada pano atas. Dia siap pano. Cermin depan, cermin counter glass ni kanan kiri dengan belakang. Kanan dan kiri. Cermin pintu memang dah full set lah daripada Japan. Bonet belakang pun sama. Cermin dah ada, cermin dah ada. So korang boleh tengok condition dah siap cat. Fitting semua cun-cun. Dalam dia seat, cermin dia semua ada. Okey. Enjin penuh. Apa semua. Kita cat luar dalam enjin bay ni, enjin semua kita keluar, kita cat apa semua termasuk balik dalam. So korang boleh tengok sebelum kita pasang cermin ni dekat kereta ni, kita try lah, usahakan untuk jadikan dia 99% macam original. Pasang stopper. Nampak? Kat counter glass. Semualah. Okay, molding pun kita pakai molding baru Ini yang susah dapat ni. Molding atas baru, bawah baru. Okey. Cermin depan molding baru. Ni tengah bersihkan ni. Cermin dia. Bersihkan gam-gam lama, bersihkan dulu sebelum kita nak pasang. Pasang dulu quarter glass yang pertama. Okey. Pasang ni guys.
kedua kita pasang. Cermin yang ketiga. Okay guys, Jazz GE Abarong ni dah siap pasang cermin. Semua cermin, cermin depan, cermin counter glass, kiri kanan, depan dan belakang. So jom. So ni cermin depan dah siap pasang Kita masukkan getah baru. So boleh tengok fitting cun-cun. Semua. Wiper panel dengan dia punya ni nanti Abang Hassan ni saya akan settlekan. Counter glass siap pasang. Kiri kanan depan dengan belakang pun dah siap pasang. Fitting korang boleh tengok cun-cun. Nampak? Kita try untuk dapatkan 99 original. Okey. Macam original. Next progress untuk kereta ni, bengkel akan buat untuk exhaust dia lah. Exhaust dia, buat exhaust apa semua, lepas tu settle, kita dah boleh collect. Dan last sekali, part rim. Rim tu kita tengah hantar buat CNC. Tengah polish dia, repair dia balik. Korang nak tahu rim apa, korang saksikan, follow. Dah siap guys. Jom. Tunggu next video untuk Honda Jazz Abarong. Jam. Bagi.